Jalan raya yang begitu kritikal juga, terutamanya Jalan Telupit Sendakan, Ranau ke Telupit, Sendakan checkpoint ke Ladatu, jalan yang begitu teruk sekali. Yang rosak, yang saya ingin penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya maintenance of road yang ada. Saya dah nyatakan tadi 500 juta peruntukan pada tahun ini dan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan Maris 1 billion. Dan itu untuk Pen Borneo tidak masuk lagi. Dan saya melihat berbilion duit yang dibelanjakan setiap tahun untuk memperbaiki jalan raya. Tapi jalan raya kita di Sabah ni masih berluang. Jalan raya yang begitu kritikal juga, terutamanya Jalan Telupit Sendakan, Ranau ke Telupit, Sendakan checkpoint ke Ladatu, jalan yang begitu teruk sekali. Mungkin kita boleh mencadangkan kepada kerajaan supaya jalan-jalan persekutuan ini tak ambil semula, kerana rugi sejak kita bayar cukai jalan kepada persekutuan. Tapi kalau soal menyalurkan bantuan untuk membina jalan raya kita ataupun menyelenggara jalan kita, terpaksa kita menyembah kepada persekutuan. Jadi saya mencadangkan kepada kementerian melalui Dewan Yang Mulia ini, mungkin juga boleh kita timbangkan memasang tol jalan-jalan persekutuan, karena mungkin itulah penyelesaian dia untuk penyelenggaraan jalan-jalan di masa akan datang. Apabila Pen Borneo atau laluan-laluan utama ini siap, karena kejayaan di Semenanjung apabila kita nampak jalan raya mereka ada konsesi ataupun serikat yang menyelenggara, kita cadangkan kepada kerajaan mengenai dengan penyelesaian masalah jalan raya yang kita sangat naif di seluruh negeri Sabah ini. Tetapi inilah hasilnya. Yang rosak, yang saya ingin penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya maintenance of road yang ada. Saya dah nyatakan tadi 500 juta peruntukan pada tahun ini dan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan Maris 1 billion. Dan itu untuk Pen Borneo tidak masuk lagi. Dan saya melihat berbilion duit yang dibelanjakan setiap tahun untuk memperbaiki jalan raya. Tapi jalan raya kita di Sabah ni masih berluang. Bukan kita nak tuduh, tidak. Tapi nampak dengan mata. Kita rasa dengan keadaan kita bila kita ke Sipitang. Bila saya nampak di Sipitang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan akan siap dalam 2027, 2026. 2-3 tahun. Tapi saya jangka Datuk Speaker tidak akan boleh siap. Pasal bila saya lalu berbagai-bagai package yang ada. Subkontraktor ini, subkontraktor ini, subkontraktor ini. Dan saya tidak ada. Kadang-kadang bila saya lihat kualiti jalan ini, tidak selari seperti apa yang dikehendaki untuk rakyat menerima manfaat dia. Satu bab lagi disebut oleh yang menteri tadi, bukan salah, tapi tidak ada tindakan. Contohnya lorong-lorong yang berat ke Kota Marudu, ya, tidak dapat diambil tindakan. Saya minta supaya kerajaan negeri berhubung baik dengan JPJ. Pasal contoh macam di kawasan Tawau sampai ke Kelabakan, kayu balak cuba berat. There is only a limit for some lorries dengan izin, tankers yang ada. Itu yang dipertua sebagai wakil rakyat daripada Sabah. Kota Marudu ingin bercakap soal keadaan jalan raya utama yang bukan saja rusak teruk tetapi berlubang. Tengah jalan ada kolam. Keadaan jalan ini bukan saja amat menyusahkan rakyat, tetapi dalam masa yang sama mengancam nyawa rakyat kita. Saya ada menyaksikan depan mata berlaku di jalan Kota Marudu ke Kota Belud bagaimana seorang perotas sebuah kereta pertukaran Iswara telah melantun di atas jalan raya bila tayar depannya masuk ke dalam lubang jalan, dan insiden ini mengakibatkan ketiga penumpang terkeluar daripada kendaraan tersebut, pemandunya mati serta merta dan juga 2 penumpang telah cedera parah. Beberapa hari yang lepas, saya ada membuat posting mengenai kedudukan jalan dan keadaan jalan ini. Saya dapat laporan kononnya, unit pemimpin pembangunan masyarakat tunggu dalam membuat tindakan segera untuk membaiki keadaan. Dan saya mengucapkan tahniah kepada mereka atas tindakan segera tersebut. Tetapi inilah hasilnya. Tindakan yang mereka buat kerja sekadar untuk melepaskan batu di tangga dan untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka telah melakukan sesuatu. Terima kasih.
kawasan. Dan saya memang mau, kerana Sepitang adalah special area, bersempadanan, dan yang akan mula-mula dilawat oleh pelancong daripada Sarawak, Kalimantan dan juga negara Brunei Darussalam. Sepitang is the first impression of Sabah. Kalau Sepitang tidak teratur, impression orang akan melihat bahawa Sabah juga tidak teratur. Dan memang sekarang ini tidak teratur pun, kerana jalan-jalan. Saya dapat komplain daripada orang dari Brunei, daripada Sarawak. Dia kata, Datuk, kamu buat jalan ni teruk betul, dia cakap. Jadi saya kata sabarlah. Jadi ini jawapan yang kita boleh bagi. Tapi kita kena susun sekarang. Kita perlu ada ikut Sarawak. Kalau kita betul-betul mau ikut Sarawak, kita perlu ada Regional Development Authority ini yang boleh merancang sendiri. Tidak payah lagi rujuk-rujuk. Tolak sana, tolak sini. Macam sekarang lah. Tolak sana, tolak sini. Akhirnya tidak tahu ke mana. Bagaimana untuk meluluskan. Datuk Speaker, itu. Sebenarnya rakyat berpuas hati dengan JRS. Mereka berterima kasih banyak yang kita buat. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memberitahu. Yang digambar-gemburkan adalah yang dikatakan gagal. Sebenarnya yang gagal itu bukan akibat daripada kerajaan JRS semata-mata. Ia adalah berbagai faktor. Contohnya, Jalan Pan Borneo. Pan Borneo ini adalah projek persekutuan. Banyak perkara-perkara yang diputuskan di peringkat pusat. Saya ingat Menteri Kerja Raya kena jawab ini. Menerangkan apakah bentuk koordinasi di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.